Part 2. Jom ketahui kaedah penyulingan minyak gaharu. Pertama, hydrodistillation iaitu penyulingan air. Ia adalah kaedah tradisional, kayunya direbus bersama air dalam masa panjang. Kelebihan, aroma lebih pekat dan klasik sesuai untuk pasaran niche India dan Timur Tengah. Dapat hasil nilai yang tinggi jika kayu liar dan resin tinggi, manakala kuantiti rendah. Kedua, steam distillation iaitu penyulingan steam menggunakan wap panas tanpa merendam kayu dalam air. Lebih cepat dan bersih, sesuai untuk kilang komersial dan ladang gaharu moden. Nilai hasil sederhana tinggi, kuantiti juga sederhana tinggi. Hanya ia digemari oleh pasaran moden iaitu Asia Timur dan niche Eropah. Ketiga, supercritical CO2 extraction iaitu kaedah moden. Teknologi tinggi menggunakan tekanan dan suhu untuk menghasilkan minyak tulen. Menghasilkan minyak paling bersih tanpa sisa hangus atau air. Nilai hasil tertinggi untuk niche perfume mewah dan perubatan. Kuantiti hasil sederhana tetapi sangat tulen. Mahal kosnya tapi hasilnya premium dan konsisten. Sila follow dan repost untuk part 3. Sekian, terima kasih.